Baik saudara, program Agropreneur Muda buka peluang besar buat golongan belia. Ia merupakan inisiatif terbaik bagi menggalakkan penglibatan golongan tersebut selain mampu menjamin bekalan makanan negara. Laporan bersama wartawan Nurhela Razali. Usahawan muda Ku Muhammad Azrul Ku Azhan mengusahakan tanaman fertigasi timun sejak tahun 2014 sebaik tamat pengajian di UiTM Kuala Pilah dalam jurusan Diploma Pengurusan Industri Peladangan. Bermodalkan RM8,000 dengan hanya 700 polybag pada permulaan, kini Ku Muhammad Azrul meraih jualan purata RM20,000 hingga RM30,000 setiap musim. 2015 alhamdulillah saya dapat bantuan Grant Agropreneur Muda. Grant Agropreneur daripada kementerian lah. Okey, permulaan saya mula dengan 700 polybag, betul-betul tepi-tepi rumah aja buat macam tu. 2014 sebelum ni pun ada 2 tempat, 2 kebun tapi dah tutup satu. Tinggallah satu ni je sekarang. Dengan bantuan program Agropreneur Muda, beliau kini memiliki lebih 3,600 polybag timun. Tahun 2016 lah saya upgrade kebun saya. Saya buat macam ni, saya buat sistem polybag. Ada orang panggil gantung, ada orang panggil para kan. Untuk memudahkan kerja satu, sebab polybag ni di parah pinggang kita. Satu lagi untuk mengelak banjir, sebab saya duduk di kawasan banjir. Seorang lagi usahawan muda, Puteri Eliana Ahmira Muhammad Yuzaf, mula berniaga di pasar malam bersama arwah ibunya pada usia 17 tahun. Dengan adanya bantuan ni, bermulalah saya 1 petak ke 2 petak. Alhamdulillah sekarang dah menjadi 8 petak. 8 petak dalam masa sekejap sangat. 2 tahun saya dah boleh naik 8 petak. Orang kata nak naik tu agak lambat, nak beli tu memerlukan orang kata wang dana yang agak banyak. Menerusi program Agropreneur Muda ini, usahawan dibantu mengembang dan meneruskan projek perniagaan dengan lebih pesat. Kembangan tu bukan bentuk wang tunai tapi barang yang amat besarlah untuk saya. So far alhamdulillah dengan berbekalkan orang kata dana yang dibagi ni dengan bentuk barang, dia bekalkan kita juga dengan sijil halal, mesti JAKIM. So far kita baru je selesai kursus, dah ambil masa jugalah katanya dalam masa 6 bulan. So ambil masa untuk terima sijil tu. Yang saya sudah buat pengendalian makanan, JAKIM, halal, mesti. Itu sahajalah. Kita menyediakan 4 skop utama iaitu sektor tanaman, sektor ternakan, perikanan dan juga industri asas tani IAT. Dan semua skop ini kita ambil kira bagi menggalakkan penlibatan semua belia-belia dalam sektor pertanian negara. Semangat dan minat keusahawanan membantu golongan muda mencipta peluang menyumbang kepada industri yang mampan dan berdaya saing. Agropreneur Muda berpeluang mengembangkan perniagaan yang menguntungkan serta menyokong ketersediaan sumber makanan dan kelestarian alam sekitar. Nurhela Razali, Berita RTM.